So 13 tahun Kak sebab stroke memang lantak kat katil. Nak bangun takut sebab takut jatuh Takut jatuh. Takut jatuh lagi? Orang tak ada. Tak ada orang dah. Anak-anak semua perlu kodok. Nak jaga diri pun susah. Susah. Pergi tandas semua nak orang dukung ke dulu? Kereta tolak ada. Kereta tolak adalah. So lepas minum kopi, nak cakapnya. tak apa, Mak, kita cakap saja macam biasa. Selepas minum kopi ni, kopi ni hanya minum kopi saja Mak sudah ada beza ya? Ada lah nampak. Macam mana beza dia? Macam mana beza dia? Mak jawablah Mas. Dia boleh gerak, dia boleh bangun, dia boleh duduk macam ni, boleh goyang kaki dia. Dah boleh berdiri tapi kena dia sekejap-sekejap lah. Kita kena apa dukung dia apa semua lah. Sebelum minum kopi tangan tak boleh angkat naik macam ni tak boleh. Macam angkat naik macam mana? Sekarang boleh angkat? Ni yang sakit. Oh, dulu tak boleh angkat naik lah. Tak boleh. Keras Keras Tak berani nak Tak angkat berani ni. nak angkat naik. Oh. Lepas minum kopi berapa lama boleh angkat naik? Berapa kak? Tak ingat dah. 2 kotak lah. Lepas tu campur dengan cendawan merah lah. Cendawan merah lah, linzer. Dia boleh bersila, dia boleh lunjuk kaki macam ni. Dulu tak boleh macam ni. Kenapa tak boleh macam ni duduk lah? Duduk pun tak boleh. Tak boleh. Sila tak boleh. Tak boleh. Oh. Sekarang dia bangun sendiri boleh kan? Dia mengesot tu means apa daripada sana kan dia boleh lah. Oh, dari situ dia tidur dia boleh mari sini duduk sendirilah. Nanti daripada sini nanti dia boleh tidur balik. Dia balik. Dulu langsung tak boleh. Oh. Nak orang dukung lah. Orang dukung lah. So sekarang sudah berapa lama minum kopi ni? Agak-agak 3-4 bulan lah sudah ada macam ni kebaikan lah. Bagus lah. Oh, berani keluar rumah jugalah. Pergi jalan-jalan lah. Belum lagi. Oh. Tapi bila kita bawa dia duduk kursi roda, dia boleh tahan lama. Boleh tahan lah. Selalu dia penat kan. Oh, selalu kalau kat luar dia tak boleh tahan lama, nak cepat-cepat nak balik kan. Cepat nak balik. Selera makan okey tak sekarang? Okey. Dulu Kurang lah. kurang lah selera, memang tak ada selera. Sekarang malam pun mau makan. Oh, malam pun mau makan. Oh, bagus. Nampak segar muka. Ceria lah. Jangan malulah makcik. Ini boleh tolong banyak orang. Sebab kenapa saya recording ni, ada orang kat Johor sebab dengar kakak cerita, ada orang kat Ipoh dengar cerita kakak, dia nak tahu lebih tentang kakak. So sekarang kakak makan apa sampai hari ni? Minum kopi lagi apa? Lagi apa? Minum kopi sajalah. Minum kopi. Cendawan merah. Tunjuk sikit boleh. Oh, makan dah habis. Oh, okey. Satu set kan. Satu set. Itu Poland lah. Linzer sama Poland lah. Makan ni. Jadi letakkan kopi. Okey, letakkan kopi satu cawan? 2 biji. 2 biji. Berapa kali satu hari? Ada sekali. Oh, sekali saja. Sekali satu hari. Tiap hari satu kali saja. Sudah dapat ubahan macam ni. Bagus. Yang kapsul tu 5 biji. 5 biji sehari kan. Itu Poland lah. Poland 5 biji satu hari. Sudah habis. Okay. Thank you